tuan-tuan perempuan semua, kita semua belajar bahasa Arab. Secara khusus kita belajar bahasa Arab. Tujuannya lah untuk memahami jumlah. Jumlah ni ialah ayat. Sama ada ayat Quran ke, doa ke, bacaan solat ke. Tapi untuk faham ayat, dia ada proses. Dia ada laluan. Jadi laluannya ialah kita mula dengan belajar kalimah. Kalimah ni ialah perkataan. Kena belajar tajuk perkataan dengan perkataan dahulu. Ah, Kebanyakan pelajar yang menghadapi kesukaran, pelajar baru yang menghadapi kesukaran, itu kerana dia belajar bukan pada tahap ni. Mungkin dia pun baru cuba-cuba. Ikut ikut serta kelas kan. Jadi cuba-cuba terus masuk kelas yang tak sesuai dengan tahap. Dan kebiasaannya ialah kelas tu dia bahas tentang jumlah lah. Okay. Saya punya landasan lah yang saya kutip dari pengalaman lah. Untuk belajar mahir bahasa Arab ni, matlamat akhirnya belajar jumlah. Mula dengan perkataan. Perkataan ni kelas pertama yang patut diikut. Kita belajar kelas komunikasi. Cuma komunikasi ni dia bukan semata-mata pertuturan. Bukan, tak semestinya. Kelas komunikasi ini bermaksud kelas kita berinteraksi dengan perkataan Arab ataupun teks Arab. Tujuannya ialah untuk kita hafal, kita kenal perkataan. Biasanya kalau sekolah dia buatlah. Setelah itu, kita akan mula belajar tentang kaedah kalimah. Kaedah kalimah. Okay. Kaedah kalimah ni ialah apa yang kita nak belajar hari ni. Ni. Yang kita nak sentuh hari ni lah secara umum. Kaedah kalimah. Kemudian kita akan belajar kaedah jumlah. Ha, Kaedah jumlah ni maksudnya ni lah. Macam mana nak buat ayat. Mulakan dengan kaedah kalimah dulu. Baru pergi ke kaedah jumlah. Selagi tak lepas, tak berinteraksi dengan teks, tak biasalah dengan teks tu, dan tak belajar kaedah kalimah, janganlah pergi tajuk ni. Susah. Kita jadi pening kepala. Jadi putus asa pula. Kita mula kat sini. Jadi hari ini saya akan bawa tuan-tuan, perempuan semua pada langkah pertama. Iaitu kaedah kalimah. Untuk komunikasi ni, boleh usahakan menyertai beberapa kelas yang banyak kat luar sana.